Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya imah ligai indah, ku hadiahkan untukmu. Guys, hari ni saya bersama dengan Abang Rahmat Mega Mato. Rahmat Mega. Mega apa bang? Mega. Mega. Ini baru betul Mega. Hari-hari sebut Mega. Okey bang. Ya. Bagi ucapan selamat hari raya bang kepada semua peminat Mega bang. Tapi yang Mega 88 tu tak payahlah. Okey. Hari ni kita nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Habis bateri pula. Okey, tak apa. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua peminat-peminat di luar sana, peminat yang belum minat, peminat yang nak minat dan sebagainya. Hari ini kita sedang berada di Nasi Lemak Lobster JB. Jadi peminat-peminat Rahmat Mega, peminat-peminat Abang Lobster, peminat-peminat nasi lemak, peminat-peminat ketam Alaska Crab dan seluruh dunia, jangan lupa datang beramai-ramai mengunjungi lokasi Taman Setia Topika Nasi Lemak Lobster JB. Okey bang, tadi abang makan nasi lemak saya macam mana bang feel dia bang? Macam orang Johor, kampung-kampung mak-mak. Memang nasi lemak rasa teringat pada zaman-zaman kita di kampung-kampung lah. Kebetulan kita orang kampung, kita dapat rasa macam mana lemaknya nasi lemak. Kalau nasi lemak mesti ada rasa kelapa, mesti ada rasa sambal-sambalnya yang memang sedap. Dan dia rasa macam dia tak kenyang tau, nak lagi datang lagi lah. Baik bang, terima kasih. Selamat Hari Raya bang saya ucapkan. Dan Akak Lobster, boleh sampaikan selamat Hari Raya? Okey, selamat Hari Raya buat semua yang support Nasi Lemak Lobster JB. Jemput datang ramai-ramai ke Nasi Lemak Lobster JB. Baik. Okey, lagi satu saya nak minta Abang Rahmat depan sikit belanja chorus bang, lagu chorus bang. Ya. Chorus Ya. Lagu apa? Abang punya lagu favourite lah yang meletup. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya imah ligai indah, ku hadiahkan untukmu. Tu dia bang, nak tanya bang, tadi abang sebenarnya makan king crab ke makan keset? Suara macam makan keset. Okey bang, saya nak ucap terima kasih banyak Selamat Hari Raya kerana sudi bertandang. Hari-hari saya sebut Abang Rahmat Mega sampai juga. Tapi sebenarnya abang datang dah 2 kali ya, abang cakap saya. First datang saya tak ada, hari ni dah datang. Okey bang. So tolong cek dah follow Abang Lobster ke belum? Kalau belum follow, tolong follow abang punya TikTok Rahmat Mega. Dan ini jangan lupa follow Akak Lobster. Tolong komen salah atau tidak bang, semua hidup sekali makan Alaska King Crab. Alhamdulillah, memang perlu, bukan salah atau tidak. Anda perlu makan makanan kegemaran. Kalau